Sekarang ni ramai orang dah hilang percaya pada manusia. Yalah, hari-hari kita tengok kan, penipuan, fitnah, orang baik dipijak, orang jahat macam diraikan. Sampai ramai mula fikir, apa nak jadi baik? Tapi dengar sini sahabat semua, bila dunia jadi gelap, itu bukan alasan untuk kita padam cahaya yang masih ada dalam diri kita. Kalau orang lain kasar, kita tak semestinya kena jadi kasar. Kalau orang lain pentingkan diri, kita masih boleh pilih untuk bantu orang. Sebab fitrah manusia sebenarnya kan suka pada kebaikan. So, jangan biar dunia yang rosak ni ubah hati kita jadi rosak juga. So, kadang-kadang satu kebaikan kecil yang kita buat boleh jadi sebab orang lain masih percaya bahawa dunia ni masih ada harapan. So, jangan tunggu dunia jadi baik baru nak buat baik. Buat baik dulu, baru dunia rasa lebih baik.